Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Dan akan review kepada anda Mercedes-Benz CLA 180 tahun 2022 grade 5A dan mileage dia 15,000 sahaja guys, okey. 15,000 km sahaja. Dan kereta ni consider low mileage dengan high grade. Siapa yang berminat nak cari CLA 180 bulanan lebih kurang dalam 2.1 sehingga 2.2k, korang boleh contact Dan. Yang ni tahun baru 2022. Full spec, fully loaded, ada sunroof, ada Burmester sound system, 360 kamera dengan full leather. Saya rasa full leather ni. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Ini bahagian belakang. Okay, tuan-puan boleh tengok CLA 180 body type jenis sedan coupe. Ini bahagian belakang dia. Untuk kereta ni consider sebagai excellent condition lah. Sebab apa? Kita bagi tahu dia sebab apa? Sebab yang ni grade 5A. Okey, yang ni grade dia 5A. Kereta memang exterior interior dia memang bagus lah. Okey, grade 5 full dengan grade A untuk interior dia. Okey. Kereta memang lawa, mileage rendah dengan grade tinggi. Ada sunroof, yang ni ada sunroof. Ini bahagian depan dia. Tengok tayar dia, dia pakai tayar jenis Bridgestone Turanza, okey. Ini bahagian depan tayar dia. Ini condition tepi dia, okey. Ini bahagian depan bumper dia, dia pakai front grade, okey. Depan dia pakai front grade diamond. Lampu 3 LED. Ini bahagian depan dia. So kita nak tengok bahagian dalam, okey. Untuk spek ni, yang ni dia datang dengan half leather. Saya silap info tadi. Dia pakai half leather. Ini bahagian tepi dia. Okey. So yang mana nak cari CLA 180 nak dapat mileage rendah macam ni memang susah lah. Okey, nak dapat mileage yang rendah 15,000 dengan grade 5A. Kereta ni tak perlu touch up apa. Ada blind spot. Ini bahagian dalam dia. Okey, yang mana kata berminat, ni dia punya mileage dia. Original mileage 15,728 km. Ini bahagian dalam dia ada ambient light, okey. Chrome warna putih ni ada ambient light lah. Ini bahagian dalam dia. Full leather steering. Ini dia punya bucket seat guys, okey. Bucket seat dia pakai half leather, okey. Alcantara ni lagi sedap, lagi sejuk compare dengan full leather lah. Okey, so bila korang pakai yang Alcantara macam ni, korang tak perlu risau, dia bukan mudah kotor apa semua guys, okey. Kereta memang lawa. Ini dia punya nombor chassis korang boleh tengok, ini dia punya nombor chassis untuk rujukan korang. Yang mana nak cari kereta boleh juga screenshot dia punya nombor chassis ni bagi dekat saya, ataupun korang share balik video ni dekat saya untuk saya tahu kereta mana yang korang berminat guys, okey. Ni dia punya door trim. Half leather juga, leather dengan stitching warna merah dengan Alcantara. Memory seat, electric seat, heater seat semua ada, okey. Ini dia punya speaker dia, okey. Speaker original Mercedes, ada wireless charging, cup holder dan sebagainya guys, okey. Ini bahagian belakang dia, half leather juga, okey. Ini bahagian pandangan depan dia guys, okey. Yang mana kata berminat boleh contact Dan. Kereta ni korang tak perlu nak touch up apa. Okey, dah aku kata dah condition dia tip-top. Tinggal untuk polish, coating sahaja dan deliver guys, okey. So yang mana kata berminat boleh contact Dan, boleh buat appointment. Tahun 2022 CLA 180 AMG line, okey. AMG line. Boleh contact Dan. Jumpa anda di showroom, okey. Assalamualaikum, bye bye.